Selalu terjadi kalau terserempak. Okey, aku dah kejut mereka bangun sahur. Sekarang macam ada lagi orang nak kejut ni. Aku ada berapa adik-beradik dua ke tiga Duk cari seorang lagi je ni. Tak tahu duduk mana ni. Jodoh belum sampai. Inilah dia. Kena cari seorang lagi adik aku ni. Belum tentu. Sekarang sahur ke berbuka? Aku tengok jam ke tak ni? Kantoi lah, aku suka nyanyi dekat sini. Kalau kau sebar ke aib aku akan sumpah kau jadi Aku mimpi. ingat setan mana nyanyi tadi. Kau kacau apa ni? Tak ada apa. Aku salah tengok jam. Aku ingatkan waktu sahur pun berbuka. Ya ke? Macam tak boleh percaya je. Dah lah rambut kau macam bawang. Baru potong semalam. Aku saja cari kau nak ajak berbuka sekali. Nak mengeratkan silaturahim. Kau tipu. Kau sebenarnya nak sumpah aku jadi bawang sebab suara kau tak sedap kan? Hei, kau respect Alamak, sikit. dia marah. Aku ni 3 tahun tua daripada kau, Kau tahu? bapak kaunter. Ampun pak, ampun. Sampai sini aku dapat bau mulut kau. Bau bawang. Kau kuat membawang Mulut tu jaga sikit Ada yang nak kerotan ni kan. Cepat koyak pula bawang ni. Nak sangat kan? Syarat puasa kena berakal. Sini aku luruskan kau. Air apa kau buat tu? Hijaunya. Kau tengok air aku buat ni. Inilah sirap Bandung homemade. Dah berpuluh-puluh K jual dekat TikTok. Beg kuning sentiasa habis. Kau tengok ni aku buat demo. Kuasa sirap Bandung. Baru masuk azan maghrib kau dah minum tanpa aku. Tak boleh tau. Bertambah kepala aku. Minum banyak-banyak. Kau jangan berebut tandas dengan aku pula lagi. Dia ni dah lawa ni. Weh, korang azan maghrib dah masuk Aduh, kenyang lu. Kau ni batal puasa ke? Siot lah. Hai kembung lah. Hai dadah lah weh. Penat lah. Kodok situ tak payah banyak bunyi. Aku pun kenyang, okey? Aku dari tadi tak muntah daripada bau bawang keluar daripada mulut kau tahu Kau balik nanti kau cuci